Bang, medical plan we kongsi. Ini kan bang, medical plan mampu milik. Yuran keahlian dia bang cuma RM40 sebulan. Dah siap ada coverage perubatan bernilai RM1 juta setahun bang. Dan tak ada had seumur hidup. Bagus. Sumbangan bulanan dia pula bang hanya dari RM0 sampai RM50 je bang. Depend berapa kita claim bil hospital. Kalau semua ahli sihat, bang tak payah bayar apa-apa. Kan senang. Yang bagusnya bang, we kongsi ni kan bukan bayar dulu claim kemudian. Bukan. Depa ni bang terus bayar direct ke hospital. Senang. Dan kalau nak buat rawatan kanser macam kemo dan juga radioterapi tu pun bang, depa cover RM100,000 setahun bang. Khairat kematian pun ada bang, RM10,000. Hospital panel pun bang banyak, 280 hospital bang, satu Malaysia. Ada kerajaan, ada swasta. Masuk ward kan, room board sampai RM250. Kalau wadet kan dekat hospital kerajaan, depa bagi pula bang RM100 sehari. Paling padu, disahkan patuh syariah. Usia daripada 15 hari sampai 45 tahun bang boleh jadi ahli. Hai, banyak manfaat depa ni bang. Tak bagus lagi ke bang? Nak tunggu lagi ke bang? Nak survey lagi ke bang? Klik je link dan tengok dulu apa yang depa ni offer. Punyalah. We all know that life is unpredictable. In Malaysia, almost 60% of the population do not have medical protection according to National Institute of Health. It can be stressful and overwhelming experience, not just emotionally but also financially. But what if we told you that you could protect yourself and your loved one just only RM1 a day? That's right. Less than the cost of McDonald's Sunday Kun, you could have a lifelong medical protection. Introducing WeKongsi, a community healthcare management programs that designed to offer you peace of mind and financial support when you need it the most. With our share concept, we allow you to share the medical costs with all fellow community members at the lowest possible price. And our We Care concept, we offer an expansion of good quality health and wellness services at great membership discounts and benefits. This is not a new concept. It is always happened among any cultures or races in Malaysia. Like when someone gets married or pass away, their relatives and friends will give them wedding money or condolence money to help with the cost. This is a way of showing support, to share the cost, to make sure the event can go smoothly. That's the same concept that WeKongsi is built on. We believe in the power of community and mutual support. When one of our members needs help, the rest of the community steps up to provide financial assistance. WeKongsi is not an insurance or takaful company. We have partnered with PM Care to handle the entire hospitalization process, from managing claims to overseeing health-related inquiries. With PM Care, you gain access to a carefully curated network of over 250 esteemed panels hospitals in Malaysia. Our program has also a licensed trustee Palladium who manage the sharing contributions and funds of our members, providing routine financial reports and ensuring our actuarial status is always up to date. This ensures our members have reliable and trustworthy program to depend on. For just RM1 a day, you could have access to all these benefits and more. Don't let the high cost of medical treatment hold you back. Come and join WeKongsi and become part of a community that values quality healthcare for everyone. Sign up today and experience the benefits of WeKongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan. Anda boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh, bos. Okey, terima kasih kerana respon. Alright. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Abu Bakar bin Osman ataupun dikenali oleh rakan-rakan saya lah, panggil saya Ben. Yang mana saya adalah pengarah merangkap ketua jabatan latihan kepada platform WeKongsi ini. Jadi ada beberapa orang dalam platform kita pada malam ni. Okey, ada tak yang mungkin kali pertama bersama kita pada malam ni? Saya Cik Ben. Oh, Cik Zulkhairi. Okey. Terima kasih Cik Zulkhairi. Okey, jadi insyaAllah dalam masa 55 minit ini, saya akan menerangkan dengan terperinci apakah itu WeKongsi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan akan mendapat manfaatnya hasil daripada perkongsian saya ini pada malam ini. Kemudian kalau ada persoalan, jangan malu-malu, just ajukan soalan tuan-tuan dan puan untuk saya jawab jika ada persoalan ataupun ada lagi teori. Okey, jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut apakah itu WeKongsi,
Ah, jadi saya nak cerita sedikit pasal kehidupan kita lah. Jadi kita ni sedang melalui fasa kehidupan antara umur 20-an, 30-an, 40-an ke 50-an ke. Kita semua sedang melalui fasa kehidupan yang tersendiri. Ada mungkin di kalangan kita telah melalui fasa yang sebelumnya dan menghadapi fasa yang seterusnya. Jadi tak kisahlah dekat mana duduknya kita dalam fasa kehidupan ini, sebagai seorang manusia, sebenarnya kita tidak boleh lari daripada menghadapi risiko. Nak tak nak, kita akan menempuhnya. Of course, risiko ni kita tak nak, tapi siapalah kita kalau diuji dengan risiko ini. So yang pertama, apakah risiko yang paling orang takut? Bukan takutlah. Yang ini adalah satu kepastian, iaitu kematian. Okay? Yang cuma kita bimbang kalau kematian itu terlalu awal. Banyak lagi benda-benda yang belum kita capai dalam hidup. Banyak lagi tanggungjawab yang kita belum selesaikan dengan ahli keluarga kita. Banyak lagi hutang-hutang yang belum kita sempat selesaikan. Hidup kita terlalu pendek. Jadi, ia akan memberi impak keuangan kepada ahli keluarga kita. Atau ada insan yang bertuah, Tuhan bagi panjang umur, tetapi melampaui umur 80-an, 90-an. Hidup terlalu lama ini juga satu akan mendepani impak keuangan, sebab orang yang hidup lama memerlukan lebih banyak wang untuk kesinambungan kehidupan. Kalau melampaui usia persaraan, cukup tak duit kita untuk bersara. Dan sementara kita nak ke usia tua ni, kita tidak boleh lari daripada mengidap penyakit. Lebih-lebih lagi penyakit ini bukan penyakit biasa-biasa, penyakit yang kritikal, yang sudah tentulah kos rawatannya sangat mahal dan perlu dirawat berterusan, seperti kanser contohnya. Rawatan kanser adalah sangat-sangat mahal dan ia perlu dirawat secara berterusan. Okey. Jadi nak diingatkan dua lah, bukan orang tua saja yang boleh mendapat penyakit kritikal, sebab penyakit kritikal ini tidak kenal usia. Even baby yang baru dilahirkan mungkin juga mendapat penyakit kritikal. Atau satu lagi risiko yang tidak kenal usia, iaitu kemalangan. Malang tak berbau boleh berlaku di mana saja, di jalan raya, di rumah, di tempat kerja. Tak kenal usia, tidak tahu bila-bila, di mana-mana juga. Jadi kemalangan yang kronik, penyakit yang kritikal boleh menyebabkan kita hilang upaya vital. Yang sudah tentu kesan ataupun impak keuangan ini bukan kepada ahli keluarga kita, juga kepada kita secara directly. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita ditimpa salah satu risiko dalam hidup ini, sudah tentu ia memberi impak keuangan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi apa yang patut kita lakukan dalam nak mendepani impak keuangan ini? Jadi pakar keuangan mengatakan, rancanglah keuangan kita. Walaupun yang paling asas. Apakah yang paling asas itu? Sediakan pelan-pelan perlindungan. Mungkin tujuannya adalah untuk perlindungan hutang. Mungkin tujuannya adalah perlindungan pendapatan. Mungkin tujuannya adalah untuk perlindungan perubatan. Pakar kata, asingkan sedikit sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita untuk menyediakan pelan-pelan perlindungan ini. Dah cukup pelan perlindungan, ada lebihan, simpan. Simpanlah untuk jangka masa pendek, jangka masa sederhana maupun jangka masa panjang. Sebaik-baiknya simpan 3 hingga 6 bulan gaji kita di tabung-tabung simpanan ini. Kalau kita ambil contoh ataupun kita boleh belajar daripada sejarah COVID-19. Apabila kita dikurung di rumah daripada arahan PKP, ramai yang tidak boleh bekerja, tak dapat bekerja, ramai yang kehilangan pekerjaan. Kurang-kurangnya adalah buffer ataupun cushion 6 bulan gaji kita untuk mendepani pandemik COVID-19. Katakanlah datang sekali lagi,
Pandemik yang macam COVID-19. Jadi dah ada pelan perlindungan, dah cukup simpanan, ada lebihan, barulah boleh kita fikirkan dekat mana nak melabur. Sebab kalau nak melabur ni kena faham setiap instrumen pelaburan itu. Setiap instrumen pelaburan ada elemen risiko. Risikonya mungkin rendah, mungkin sederhana, mungkin juga tinggi. Jadi kena faham. Pastikan pelaburan itu adalah sah di sisi undang-undang di Malaysia. Jika tidak, nanti pelaburan anda tidak dilindungi oleh undang-undang Malaysia. Inilah patut kita lakukan. Sama ada gaji kita kecil, gaji sederhana, ataupun gaji tinggi. Perlu membuat perancangan keuangan ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, realitinya, itu yang patutnya kita buat. Tetapi realitinya, seperti yang dinyatakan oleh Governor Bank Negara, dia kata apa? Dia bimbang, iaitu peningkatan pengetahuan dalam kalangan rakyat Malaysia tidak seiring dengan sikap dan amalan pengurusan keuangan. Ramai juga yang tahu tentang perancangan keuangan tapi tidak mengamalkannya. Itu yang tahu. Ada juga golongan-golongan yang masih tidak tahu atau ada golongan yang tak ambil tahu tentang pentingnya merancang keuangan. Dan lebih teruk lagi kata beliau, hampir separuh rakyat Malaysia tidak ada walaupun RM1,000 untuk tabung kecemasan. Hampir separuh daripada 33.7 juta rakyat Malaysia tak ada walaupun RM1,000 dalam dana simpanan. Wah, satu perangkaan yang cukup menakutkan. Dan satu lagi kenyataan daripada beliau, iaitu 1 daripada 3 rakyat Malaysia tidak berminat untuk ambil tahu mengenai insurans dan takaful. Sedangkan insurans dan takaful ini adalah menyediakan pelan-pelan perlindungan yang saya sebutkan tadi. Tak ambil tahu, tak ambil kisah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya sikap ignorance. Don't give a damn, don't care, don't bother. Tak ambil kisah. Sangat-sangat berbahaya. Itu adalah realitinya yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah kalau kita sakit, simpanan tak ada. Bolehlah ke hospital kerajaan. Tetapi hospital kerajaan bukanlah 100% percuma. Jadi dia agak rendah. Namun, ada harga yang perlu anda bayar, iaitu anda kena membayar dengan masa. Walaupun murah kosnya, tetapi anda kena bayar lebih dengan masa. Sebab terlalu ramai orang nak dapatkan perkhidmatan dan rawatan di hospital kerajaan. Sampai ini kerajaan ini menunjukkan nak daftar sahaja. Belum dapatkan rawatan, nak daftar sahaja pun mengambil masa 2 jam. Bayangkan selepas ini nak dapatkan rawatan, lebih ramai lagi lah nak tunggu giliran kita. Anda kena membayar dengan masa. Namun, jika nak dapatkan rawatan segera dengan selesa, pilihannya adalah hospital swasta. Dan realiti pula di hospital swasta, ia adalah sangat-sangat mahal. Bayangkanlah kita sakit ni, dah sakit serius ni. Kecederaan kita ni sangat serius. Nak dapatkan rawatan segera, kos pula sangat mahal. Adakah simpanan, adakah cukup dana anda untuk membayar kos rawatan di hospital swasta yang sudah tentu jumlahnya sangat-sangat tinggi. Dan hari ini kita dapati kos rawatan ini semakin lama semakin meningkat. Dikatakan pada tahun ini kenaikan berjumlah 10%. Sudah tentu memberi tekanan kepada pesakit dan waris yang nak membayar biaya rawatan. Dan kalau ditakdirkan mendapat penyakit kritikal seperti kanser contohnya, kos rawatannya boleh mencicah hingga ratusan ribu ringgit. 10 tahun kemudian boleh mencicah pada jutaan ringgit. Tadi Governor kata RM1,000 orang tak ramai yang ada, apatah lagi kos menjadi puluhan ribu, menjadi ratusan ribu, atau menjadi jutaan ringgit. Itu adalah kos yang mahal
untuk mendapat perawatan untuk merawat kanser. Sebab apa makin lama makin mahal? Sebab adanya elemen ataupun unsur inflasi perubatan dalam sistem ekonomi kita. 11 tahun dahulu, 12 tahun dahulu dikatakan Malaysia punya inflasi perubatan melebihi 10% setiap tahun. Melebihi 10% setiap tahun. Dan bayangkanlah, kalau kos rawatan kita hari ini 100,000, 5 tahun kemudian, sebab inflasi ini 10%, nilai yang kita kena bayar adalah 161,000. 10 tahun kemudian menjadi 259,000. 20 tahun kemudian menjadi 673,000. Itu kalau 10% setiap. Tetapi 4 tahun kebelakangan ini, kos perubatan naik sebanyak 12%. 4 tahun kebelakangan ini. Dan nilai ini, PJ ini, okey, inflasi ini tak pernah turun daripada 10%. Dan dia sentiasa meningkat. Maknanya apa? Kos rawatan kita semakin lama menjadi semakin mahal. Jadi apakah persediaan kita? Apa yang patut kita lakukan dalam mendepani aspek penyediaan kos rawatan perubatan? Solusi yang terbaik seperti yang disarankan oleh pakar keuangan adalah dengan memiliki takaful atau insurans perubatan. Ini adalah instrumen yang terbaik. Namun tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang mengambil insurans dan takaful perubatan ini terkesan akibat kadar premium atau caruman yang meningkat setiap tahun. Dia panggil rate rising. Okay? So cerita kenaikan ini semua telah diketahui secara umumnya dan hampir semua syarikat insurans dan takaful telah menaikkannya. Cuma kadarnya bergantung daripada satu syarikat dengan syarikat yang lain. Ada syarikat yang naikkannya kerap tetapi nilainya sedikit-sedikit. Ada syarikat yang jarang naiknya tetapi kenaikannya amat-amat drastik ataupun ketara. Kemudian berlaku lagi kenaikan pada awal 2023. Dan dia terus meningkat seperti yang diberitakan pada pertengahan tahun 2023. Dan ini diakui oleh Cik Ben, tak dengar lah Cik Ben. Cik Ben, tak dengar Cik Ben. Khairi boleh dengar tak? Okey, dah dengar dah bos. Okey. Mungkin airport saya ni problem. Alright. Jadi kalau kita lihat daripada populasi rakyat Malaysia yang berjumlah 34.7 juta hari ini, okey. Ramai tu rakyat Malaysia ni. 78% rupa-rupanya tidak memiliki sijil takaful perubatan atau polisi insurans perubatan. Ramai tu 25 juta. Terlalu ramai. Rupa-rupanya daripada mereka ni yang 25 juta ni tak ada polisi takaful ni. Okay. Faktor utama adalah mereka mengatakan tidak mampu. Maknanya apa? Faktor keuangan itu menyebabkan mereka tidak memiliki pelan takaful atau insurans perubatan. Ini yang tak ada. Yang ada tadi terkesan akibat kenaikan premium ataupun kenaikan caruman. Okay.
Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berada bersama pada malam ini untuk menyediakan satu pelan alternatif. Satu pelan pilihan baru, option baru, iaitu kita panggil platform WeKongsi. Yang mana kita mahukan, kita mahukan rakyat Malaysia tidak boleh jadikan faktor kemampuan itu satu penyebab tidak memiliki pelan pelindungan perubatan. Sebab WeKongsi menyediakan pelan pelindungan komuniti yang sangat-sangat mampu milik, yang disediakan oleh syarikat Kita Kongsi Sdn Bhd. Yang mana perniagaan utama Kita Kongsi Sdn Bhd adalah menyediakan platform, platform perkongsian digital community, yang mana kita di kalangan ahli-ahli ini bersama-sama berkongsi membayar bil rawatan jika ada ahli-ahli kita yang memerlukan rawatan di dalam hospital. Yang mana kita mahukan setiap orang rakyat Malaysia mendapat akses penjagaan kesihatan yang mampu milik agar dapat membina komuniti yang sihat. So, semua orang mendapat mencapai tahap kesihatan terbaik dan memiliki keuangan yang mampan. Sebab bila kos itu rendah, mereka ada lebihan keuangan dan boleh digunakan untuk tujuan perancangan keuangan yang lain. Jadi ini adalah visi dan misi kami di Kita Kongsi Sdn Bhd. Jadi apa yang anda dapat apabila anda menjadi ahli kepada platform ini yang kita buka kepada warga negara Malaysia yang sihat, yang berumur antara 14 hari hingga yang terakhir berumur 45 tahun. Manfaat yang utama, yang pertama adalah khairat kematian, iaitu sebanyak RM10,000. Sekurang-kurangnya kalau ahli kita meninggal dunia awal, dapatlah juga sumbangan daripada rakan-rakan yang lain sebanyak RM10,000 untuk kegunaan waris. Jadi kalau untuk orang Islam, cukuplah untuk urusan kos pengkebumian nanti. Manakala manfaat paling utama adalah faedah kemasukan ke dalam hospital akibat sakit ataupun kemalangan, iaitu berjumlah RM1 juta setiap tahun. Bila kita sakit atau ditimpa kemalangan nak dapatkan rawatan, jangan bimbang, ada RM1 juta yang kita sediakan manfaatnya untuk kita sama-sama tolong membayar bil rawatan itu. Mari saya perincikan secara detail untuk pelan-pelan yang kita sediakan. Ada dua pelan pilihan, iaitu dipanggil pelan standard dan juga pelan deluxe. Kedua-duanya menyediakan manfaat yang sama setiap tahun berjumlah RM1 juta. Yang berbeza, yang pertama adalah bilik dan makan. Bilik dan makan untuk pelan standard RM150 sehari, manakala pelan deluxe adalah RM250 sehari, yang boleh dituntut ataupun boleh mendapat manfaat ini sehingga 120 hari setahun. Manakala kalau kita dirawat dalam bilik ICU, satu bilik yang bahaya, yang mana keadaan kesihatan kita dalam critical condition dan kos rawatannya sehari sangat mahal. Jangan bimbang, itu semua kita akan sama-sama kongsikan ataupun kita tolong bayarkan dahulu dan kita kongsi sama-sama. Sebab saya dipahamkan, kalau di ICU ni antara kos dia antara 800 ke 4,000 sehari. Bayangkanlah mampu ke kita nak bayar kalau kena duduk 10 hari dalam ICU itu. Manakala untuk bayaran ambulan, pelan standard menyediakan manfaat RM250, tetapi pelan deluxe tiada had. Apa saja yuran yang dicas oleh pihak ambulan, kita akan sama-sama bayar. Bagi bekalan dan perkhidmatan rawatan, bagi ubat-ubatan, konsultasi, perkhidmatan yang merawat penyakit kita, sewaktu di dalam hospital, semua kita akan bayar. Ubat-ubatan
waktu kita di dalam hospital. Itu semua kita akan bayar. Dan kalau memerlukan pembedahan, of course, kita kena bayar dekat pakar bedah, kita kena bayar yuran Dewan Bedah, kita kena bayar dekat pakar bius. Ketiga-tiga ni dia related. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, kesemuanya kita akan bayar. Kesemuanya kita akan bayar. Bagi kes yang bila di dalam hospital, doktor ziarah kita untuk buat check up yang kita benarkan 2 kali lawatan doktor apabila merawat anda di dalam hospital. Sebab setiap lawatan itu perlu dibayar. So jangan bimbang, 2 kali sehari lawatan itu kita akan bayar. Okay? Manakala kes-kes tertentu yang tidak perlu mendapat rawatan di dalam hospital tetapi memerlukan pembedahan kecil ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil day care surgery. Day care surgery, contoh yang biasa kalau ada ketumbit ke, ada bisul ke, okay? Pergi buat operation 15 minit, 20 minit, kemudian boleh balik. Itu kita panggil day care surgery. Yang itu pun kita cover. Yang itu pun kita akan sama-sama kongsi bayar. Manakala bagi mendapatkan pandangan doktor yang kedua, mungkin anda was-was dengan pandangan doktor yang pertama, anda nak dapatkan pandangan doktor yang satu lagi. Of course, konsultasi, advice itu bukan percuma. Apa yang di-charge oleh mereka, oleh doktor yang kedua itu, kita akan bayar. Kita akan bayar. So, ada sedikit perbezaan dengan kebanyakan insurans dan takaful perubatan, iaitu mereka hadkan antara 500 hingga 1,000 setahun. Tetapi kita tak ada had untuk mendapatkan pandangan doktor yang kedua ini. Berapa yang di-charge, kita akan bayar. Bagi kes kemalangan yang memerlukan dirawat isu pergigian, rawatan pergigian akibat kemalangan, yang itu pun kita akan bayar. Tapi puncanya mestilah kemalangan. Dan satu lagi sedikit perbezaan antara kita dengan insurans dan takaful perubatan adalah ujian COVID. Ujian COVID ini selalunya diwajibkan oleh pihak hospital sebelum dimasukkan ke dalam hospital. Walaupun kita bukan sakit COVID. Tetapi ujian ini untuk memastikan dia tidak merebak kepada pesakit lain. Jadi ujian COVID ini kita akan tolong bayar juga. Tidak seperti pelan insurans dan takaful perubatan. Kalau anda masuk bukan sebab COVID, ujian ini anda kena bayar sendiri dan tidak ditanggung oleh pelan insurans atau takaful perubatan. Di platform kita tolong bayar. So, ada advantages yang kita miliki di sini. Bagi kes mereka yang nak dapat rawatan di hospital kerajaan, jadi mungkin atas faktor logistik, rumahnya nak dapat rawatan dekat dengan hospital kerajaan. Atau nak dapat rawatan di hospital kerajaan sebab orang yang nak merawat itu mungkin saudara maranya. Maka kita akan bagi allowance sebagai ganti rugi sebab kos di hospital kerajaan yang seperti saya sebut tidak semahal di hospital swasta. Jadi kita bantu dalam bentuk allowance tunai harian. Pelan standard RM50, pelan deluxe RM100. Bagi kes untuk pelan deluxe sahaja, pelan deluxe sahaja, untuk ujian dan perundingan diagnostik pra-kemasukan ke hospital dalam tempoh 30 hari sebelum dimasukkan ke dalam hospital. Kita akan lindungi sebanyak RM5,000. Apa jua test seperti blood test, x-ray, scan, ultrasound, dan juga konsultasi fee. Consultation fee oleh doktor yang merawat anda. Kemudian doktor kata kena masuk hospital. Jadi dalam tempoh 30 hari itu, apa jua yang anda lakukan sebelum kemasukan, anda boleh bayar dahulu dan tuntut kemudian. Hanya untuk pelan deluxe sahaja. Bagi kes-kes yang belum cukup 90 hari, yang belum melepasi tempoh menunggu 90 hari, kita sediakan secara automatik. Bagi yang mereka yang mendaftar contohnya pada malam ini, menjadi ahli baru kita, automatically kita sediakan sebanyak RM10,000 manfaat
kalau dirawat di dalam hospital kalau disebabkan oleh kemalangan. Cuma anda kena bayar dahulu dan tuntut kemudian. Okay. Immediately cover akibat kemalangan. RM10,000. Manakala bagi rawatan kanser, saya dah tunjukkan tadi rawatan kanser punya kos sangat-sangat mahal dan akan terus menjadi mahal. Jangan bimbang, kita sediakan sebanyak RM100,000 setiap tahun untuk kedua-dua plan. Untuk rawatan elektroterapi, kemoterapi dan radioterapi. Sebanyak RM100,000 setiap tahun. Cik Ben, Ya. boleh tanya soalan? Anda boleh tanya kemudian boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita habiskan dulu Cik Fahri. Alright. Jadi apa yang membezakan ni saya pilih plan standard atau deluxe? Iaitu anda bergantung berapa banyak anda letak deposit dalam akaun perkongsian. Kalau letak dalam akaun perkongsian itu RM100, bermaksud anda pilih plan standard. Kalau anda pilih RM200 sebagai deposit, anda memilih plan deluxe. Namun demikian, daripada segi nisbah perkongsian, kalau yang pilih pelan standard ini kongsi RM1, pelan deluxe juga akan berkongsi RM1. Sharing is sama ataupun equal. Cuma bila pilih pelan standard, awak hanya perlu letak deposit RM100. Kalau pilih pelan deluxe, saya kena letak deposit RM200. Okay? Itu yang membezakannya. Okey, bagaimana kita beroperasi? Kalau kita nak buka akaun perkongsian ini, kita nak menjadi ahli pada malam ini, dapatkan link daripada referral, register dan bayar yuran keahlian, automatically kita mendapat faedah perlindungan akibat kemalangan sebanyak RM10,000. Ia berkuat kuasa serta merta. The first 90 days, kita dah cover dah manfaat akibat kemalangan. Dan melepasi 90 hari tempoh menunggu. Jika anda sakit, anda pergi klinik kata anda kena dapatkan rawatan lebih lanjut. Ini serius ni. Maka dapatkanlah surat rujukan daripada klinik untuk anda bawa ke hospital panel kita. Kita ada ratusan buah panel di seluruh Malaysia, termasuk hospital swasta dan juga hospital kerajaan. Atau anda ditimpa kemalangan yang serius, boleh terus pergi ke hospital panel kita. Boleh terus pergi. Di hospital panel kita, di Jabatan Kecemasan, doktor yang merawat anda kata memang perlu dirawat berterusan di hospital. Maka pihak hospital akan menghubungi pihak TPA kita. TPA ni bermaksud Third Party Administrator, yang akan membantu ahli-ahli kita untuk urusan tujuan kemasukan ke dalam hospital. Dan kalau diluluskan, mereka akan isu ataupun mengeluarkan surat jaminan pembayaran awal. Jadi siapa TPA kita? TPA kita adalah PM Care. Satu syarikat yang beroperasi 24 jam, berpengalaman lebih 28 tahun, yang membantu ahli-ahli kita untuk dimasukkan ke dalam hospital untuk dapatkan rawatan. Okey, seluruh Malaysia. Dan bila dah lulus oleh PM Care, maka anda bolehlah masuk ke dalam hospital untuk dapatkan rawatan. Hinggalah anda sembuh. Dan bila dah sihat nanti nak keluar. Nanti pihak pihak hospital akan menghubungi balik pihak TPA untuk mendapatkan surat jaminan pembayaran akhir. Dia akan hantar bil kepada TPA, TPA tengok, kalau lulus, dia akan issue final guarantee letter. Jadi ini adalah flow yang kita boleh tengok. Malahan kalau kita tengok flow ni, kita lebih transparan daripada insurans dan takaful sebab kita boleh nampak urusan antara pihak hospital dan juga pihak TPA terperinci dalam website PM Care. Dan bila kita keluar nanti, bil kita tak ada deductible,
tak ada co-insurance atau co-takaful. Deductible ni apa? Deductible ni adalah sebahagian yang pelanggan ataupun pesakit kena bayar bil. Sebab bila ada deductible, syarikat insurans dan takaful tak bayar semua bil. So itu dipanggil deductible. Tetapi dekat platform kita ni tak ada deductible. Begitu juga tak ada co-insurance atau co-takaful. Jadi bil semua akan ditanggung oleh pihak TPA yang akan hantar guarantee letter. Ini adalah sedikit, bukan sedikit ni, besar perbezaannya antara insurans dan takaful ini. Jadi bila dah settle, dah keluar hospital, maka pihak kami, pihak TPA akan hantar seluruh bil, sebab kita akan closing pada setiap 6 hari bulan. 7 hari bulan lepas, sampailah 6 hari bulan terkini, kumpul semua bil, kemudian kita akan bahagikan. Pihak pemegang amanah kita yang kita lantik akan ambil bil, bahagi sama rata dengan semua ahli-ahli kita yang aktif, dan kita share sama-sama membayar kos rawatan perubatan itu kepada ahli yang aktif. Apa maksud ahli yang aktif? Ahli yang telah melepasi 90 hari tempoh menunggu itu. Jadi daripada akaun mana yang kita nak ambil untuk kongsi? Daripada akaun perkongsian. Contoh, saya letak deposit RM100. Okay? Adalah rawatan di kalangan ahli kita yang berjumlah RM100,000. Ahli ada RM10,000. RM100,000 bagi RM10,000, kongsi seorang RM10. Walaupun ada ahli yang bil dia RM15,000, RM20,000, dia pun sama, hanya kongsi RM10 sahaja. So RM10 ni ambil daripada mana? Daripada deposit perkongsian itu. RM100 tolak RM10, ada lagi baki RM90. Bulan hadapan tak ada tuntutan, seorang pun tak masuk hospital di kalangan ahli kita, maka kita tak akan tolak daripada akaun perkongsian itu. Jadi baki masih lagi RM90. Bagaimana pula katakan pada bulan hadapan? Sampai RM600,000 bilnya. Ramai pula yang sakit masuk hospital. So RM600,000 bahagi RM10,000. Sepatutnya kita kena kongsi RM60. Tetapi sebagai penyedia platform yang bertimbang rasa, yang prihatin kepada ahli-ahlinya, kita akan hadkan maksima perkongsian bulanan hanyalah RM50 sahaja. Bukan RM60, RM50. Jadi kita hanya kongsi RM50. RM10 kita bawa kepada bulan hadapan, reserve untuk kita berkongsi. Ada balance RM10 untuk next month. So apa yang terjadi dengan akaun perkongsian kita? Tadi ada RM90. RM90 tolak RM50, tinggal RM40. Jadi untuk memastikan untuk ke-sustainability ataupun kelestarian akaun perkongsian, untuk melancarkan perkongsian pada bulan-bulan mendatang, kita nak pastikan dia menjadi 100 kembali. Bagaimana nak jadi 100 kembali? Kita akan arahkan bank top up dengan penolakan daripada akaun simpanan ataupun current account ahli kita, top up ke dalam akaun perkongsian ini. Iaitu arahan auto debit secara elektronik atau orang panggil e-mandate yang kita kena register lebih awal. Untuk apa? Untuk perkongsian lebih lancar untuk bulan-bulan yang mendatang ini. So, saya kongsikan sejarah perkongsian kita sejak ditubuhkan pada April 2023. Ini adalah rekod perkongsian kita. So, perkongsian dia berubah-ubah mengikut tuntutan perubatan yang sebenar. Dan kalau kita lihat yang terbaru pada bulan 8, 7 hari bulan 8, kita tengok ini adalah jumlah perkongsian perubatan berjumlah RM55,602. Okay. Setiap orang kongsi RM44 sahaja, yang mana 1,254 kongsi bayar RM44, membantu 12 orang yang mendapatkan rawatan di dalam hospital pada bulan 8. RM44 sahaja. Dan kalau kita tengok rekod perkongsian pada tahun ini,
Daripada RM5, RM5, 38, 41, 30, 26, 44. Okey, so far hanya sekali saja maksimal RM50. Dan setiap bulan dalam portal setiap hari boleh tengok berapa jumlah perkongsian, berapa ahli kita yang aktif dan berapa orang yang mendapatkan manfaat kemasukan ke dalam hospital. Sangat-sangat transparent. Transparent apa dalam sangat-sangat, saya lupa dalam bahasa Malaysia ni, transparent ni. Telus, sangat telus. Jadi kalau kita lihat sejak penubuhan platform ini, kita dah berkongsi sebanyak 339,182, telah membantu 47 orang ahli kita yang masuk ke dalam hospital. Dan puratanya, kalau saya join sejak ditubuhkan April 2023, puratanya saya hanya kongsi RM21.86 saja sebulan. Sangat-sangat rendah. Tak sampai RM1 sehari setiap bulan untuk 17 bulan sebelum ini. Now, nak mendaftar sangat senang, minta link daripada sahabat anda ataupun referral kita, daftar melalui online. Anda boleh jadi account holder, anda boleh jadi ahli kalau umur anda cukup. Tapi kalau anda dah lebih umur, anda boleh jadi account holder, anda boleh daftarkan orang lain menjadi ahli. Dan ahli itu mestilah sihat dan dia perlu menjawab beberapa soalan kesihatan. Dan kalau anda melepasi soalan kesihatan ini, maka kita approve akaun anda dan anda membuat pembayaran yuran keahlian. Yuran keahlian ni berapa? Yuran keahlian ada pilihan. Setahun sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, bulan-bulan pun boleh. Tujuan dia apa yuran ni? Untuk menampung kos perbelanjaan kita kongsi Sdn Bhd, operation of the office, yuran TPA, yuran pemegang amanah, kos sistem, penyelenggaraan sistem, pentadbiran, pengurusan komisen dan lain-lain. Banyak benda yang nak dibayar, tapi kalau anda tengok yuran tahunan ini adalah sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Satu lagi, iaitu akaun perkongsian. Akaun perkongsian inilah yang digunakan untuk membayar kos rawatan tuntutan kemasukan hospital yang sebenar. Actual claim di masa akan datang. Jadi sama ada anda letak dengan deposit 100 atau 200. Kalau pilih 100, pelan standard. Kalau letak 200, anda pilih pelan deluxe. Okay? Now, special untuk bulan ini, sempena bulan kemerdekaan negara kita yang ke-67. Anda dapat diskaun. Banyak diskaunnya. Daripada 360, sekarang anda ambil peluang ini untuk bulan Ogos sahaja, hanya bayar RM240. Untuk bulan ini saja. Tahun hadapan, bukan tahun depan. Kalau bulan depan pun dah jadi 360. Bulan ini special 240. Tahun depan kembali menjadi 360 untuk renewal. Hanya untuk bulan ini. First time user. Dan apabila anda daftar malam ini, bayar yuran keahlian setahun 240. Terus bayar melalui FPX. Dan daftar e-mandate kepada kita kongsi Sdn Bhd. E-mandate untuk penolakan auto debit untuk tahun depan pula. Kalau kita ambil kesempatan bayar yuran keahlian secara tahunan. Juga daftar e-mandate untuk tujuan akaun perkongsian. Sama ada 100 atau 200. Yang akan dibayar kepada Palladium Trustee Berhad selaku pemegang amanah yang dilantik oleh kita kongsi Sdn Bhd. Daftar je e-mandate, tak bayar apa. Bila akan ditolak daripada akaun kita untuk akaun perkongsian? 60 hari kemudian. 60 hari baru ditolak untuk akaun perkongsian. Mula-mula hanya bayar yuran keahlian. Selepas 90 hari, barulah kita akan cover penyakit-penyakit amnih seperti dengue, viral fever, appendix dan sebagainya.
Selepas 180 hari, barulah kita akan cover penyakit-penyakit yang lebih khusus ataupun penyakit-penyakit yang kronik dan critical. Sebab penyakit-penyakit ni dia tidak terjadi semalaman, dia develop over the time. Jadi jangan tangguh-tangguh daftar, sebab lebih lewat anda mendaftar, lebih lewatlah akan melindungi penyakit-penyakit yang khusus ini. Okey, jadi siapakah mereka yang terfikir menyediakan platform ini? Ada 4 orang muda yang kerja kuat, yang dinamik, yang progresif, yang diketuai oleh CEO Mr. Tan Chun Sian bersama Lego Syam dan Mr. Loh. Yang berdua ni jaga bahagian sales and marketing. Dan on technical aspect dijaga oleh Edward Chew. Kalau anda ni orang yang familiar dengan IT punya world ni, anda boleh tahulah dia adalah founder Near Thinker. So 4 orang muda ni yang agresif, hardworking, bergabung dengan 2 orang tua. Orang tua yang berpengalaman seperti saya, 33 tahun dalam industri insurans dan takaful sebagai agency man. Okay. Dan bergabung dengan orang yang lebih kurang umur saya, 33 tahun juga dalam industri takaful, tetapi bahagian management, iaitu Cik Aminuddin. Dan Cik Aminuddin adalah orang yang pernah berkhidmat di Indonesia sebagai CEO syarikat takaful di sana. Dan hari ini beliau adalah pengarah urusan Afsyah Syariah Advisory yang bertanggungjawab menyediakan sijil pematuhan syariah kita. Dan juga kerjasama dengan PMCare sebagai third party administrator. Dan juga Palladium Trustee yang memegang akaun perkongsian untuk memastikan kesahihan ketelusan. Untuk memastikan penolakan akaun, top up akaun oleh colleague IT kita supaya tak dihikap, tak kena hack, tak kena hijack, iaitu Wise AI. Dan selaku penasihat syariah Afsyah Advisory. Okey. Afsyah Syariah Advisory, penasihat yang memantau aktiviti perjalanan modus operandi WeKongsi ini, dan bila mereka berpuas hati dan mereka akan keluarkan sijil pematuhan syariah, dan mereka akan memantau secara berkala. Dan kalau anda tengok sijil ini sah sehingga tahun 2025, dan mereka akan pantau lagi sehingga puas hati, barulah mereka akan keluarkan sijil ini. Dan satu lagi cabang nilai tambah yang kita akan beri kepada ahli kita adalah untuk apa kita panggil ni, we care ni adalah nilai tambah untuk ahli-ahli kita yang sedia ada. So banyak benda yang kita rancangkan untuk memberi khidmat nilai tambah kepada ahli kita. Dan contoh yang terbaru adalah kita boleh upload kita punya latest medical report, dan kita boleh buat appointment dengan doktor kita untuk dia nasihatkan kita secara online. Jadi daripada laporan perubatan itu, mereka boleh beri kita nasihat. Mungkin darah anda ni hampir kepada kolesterol tinggi, mungkin nak hampir diabetik. Jadi doktor kita boleh memberi nasihat secara online, dan ia percuma untuk ahli-ahli kita. Dan akan datang ada lagi lah beberapa manfaat tambahan yang kita akan beri untuk ahli-ahli WeKongsi ini. Okay? Dan kita nak share sedikit testimoni salah seorang ahli yang telah mendapat manfaat daripada program platform WeKongsi. First sekali ankle saya ni sakit disebabkan saya main sukan lah, saya main bola. Okay, bila rasa sakit tu saya call ejen saya tu, dan dia bagi tahu okay, kalau sakit ni boleh cover dengan X-ray yang ambil tu. So dia bagi tahulah flu semua tu, apa yang kena buat, ambil deflator semua. So saya buat ikut semua tu lah. Saya rasa benda ni baguslah, sebab dia macam bantu antara satu sama lain. Dia macam masa ni saya operate semua, yang lain kongsi untuk saya. Bila yang orang lain sakit, saya pula yang kongsi untuk dia. So saling membantu lah. Sangat berbaloi lah. Saya punya cost operation saya ni total 42k lebih. So apa yang saya bayar sebelum ni tu agak berbaloi. WeKongsi
Terus sekali. Kalau belum ada apa-apa perlindungan, seperti contoh Azli senario, nak keluar hospital kena bayar 40,000, minta belas kasihan orang ramai. Orang popular mungkin boleh dapat bantuan. Kalau kita tak popular, siapa nak tolong kita? Mungkin ramai orang tak ada 40,000, tetapi saya percaya ramai orang ada RM40 yang boleh diletakkan dalam platform ini setiap bulan RM40. Membayar yuran keahlian bulanan. So apalah sangat RM40 berbanding dengan RM40,000. Lebih-lebih lagi anda yang belum ada apa-apa perlindungan perubatan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekian persembahan saya, sekian maklumat tentang apakah itu UI Kongsi. Namun bagi saya 5 minit untuk berkongsi kod-kod. Anda bukan setakat nak jadi ahli, anda nak jadi referral kami, nak tambah income. Izinkan saya dalam masa 5 minit berkongsi pelan pemasaran kita. Okay? Jadi nak jadi ahli kita sebagai referral sangat mudah, nak berniaga dengan kita sangat mudah. Hanya beri kami RM100, kami bagi anda 2 helai t-shirt, kami bagi anda name card, kami bagi anda flyers sebagai tool untuk berniaga bersama kita. Atau kalau anda nak lebih, bagi kami RM500, kami bagi anda extra bounty, kami bagi extra boost. Kalau RM500. Kalau tak ada 500, why not we start dengan RM100? Anda akan dapat apa? Anda akan dapat 25% commission daripada orang membayar yuran keahlian. Sama ada tahunan, sama ada quarterly, sama ada monthly. Selagi mereka membayar renewal yuran keahlian, selagi itulah anda akan dapat komisen anda. Sebanyak 25%. Sampai bila-bila. Dan kalau anda dah mula rekrut orang, ada downline, kita akan bayar overriding commission. Ini adalah peratusan overriding commission sampailah ke level ke-10 ini. Special untuk bulan Ogos ini, sempena Hari Kemerdekaan Malaysia, kita hanya charge anda RM240 sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan, ambil kesempatan ini, bayar yuran keahlian setahun sekali, RM240. Untuk setahun, murah. Sebulan RM20 je. Jadi, kalau hari ini anda bayar, ada orang ada di kalangan rakan anda yang daftar bayar yuran setahun sekali, bukan 360, bayar 240. Hanya di bulan Ogos. So, ini adalah komisen kita. RM60, ini adalah overriding. Okay, kalau nak jadi guide, pastikan anda ada 5 personal sale. Baru anda boleh start rekrut orang menjadi downline anda. Okay? Dan kalau anda punya bisnes pada bulan ni, ada 5 orang yang ambil kesempatan bayar yuran tahunan yang RM240. Anda punya komisen bukan RM60. Komisen anda adalah RM90. Hanya untuk bulan ini. Instead of dapat RM60 per case, anda dapat RM90. Tapi minimal mesti 5 orang yang bayar yuran keahlian secara tahunan. Yang diskaun tu. Dan kalau yang bayar quarterly, remain the same. Okay, anda akan dapat RM25. Dan itulah yang tier 2, itu adalah overridingnya. Okay. Dan yang bayar bulanan RM40, ini adalah commission structure anda. Okay. Dan ada lagi insentif untuk bulan Ogos ini. Mr. Lego dan Mr. Loh tadi, dia sangat bermurah hati. Dia kata dia nak ramaikan lagi referral kita. Referral get referral. So referral get referral, bila perkenalkan minimal 2 orang, kita bagi seorang yang anda introduce itu RM50. So kalau 2 orang, dapat RM100. Anda mungkin nak bagi peluang rakan-rakan yang lain menjadi referral. Nak tambah income. So kenalkan mereka. Modal hanya RM100. Sebelum anda kenalkan menjadi referral, pastikan mereka mendaftar sebagai ahli. Untuk mereka mendapat manfaat sebagai ahli. Dan setiap hari ada recruitment reward.
Kalau anda introduce hari-hari, anda akan dapat reward. Kenalkan dan anda champion. Anda kenalkan mungkin hari ini 2 orang daftar jadi ejen ataupun referral. Anda dapat RM100. Setiap hari reward ini disediakan sepanjang bulan Ogos. So ambil kesempatan tuan-tuan. Okay. Rekrut dapat duit, buat sale pun dapat duit. Cukuplah 55 minit yang dijanjikan oleh saya. So, kalau ada soalan, saya berbesar hati untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan jika ada. So, anything untuk tanya, dipersilakan. Cik Ben, Saya. kos perubatan meningkat macam Cik Ben kata, standard lah akan meningkat. Lepas tu adakah kos kita punya ni akan meningkat juga Cik Ben? Okey. Kalau kita punya kos tuntutan tu meningkat, yang tadi kita tengok 55,000, katakanlah pada bulan ini, bil menjadi 80,000. Contoh. So, 80,000 kita bahagikan berapa orang ahli, katakanlah kita kena kongsi RM70. Okay. Sepatutnya kita kena kongsi RM70, tetapi sebagai pentadbir ataupun penyedia platform ini tak nak membebankan ahli kita, kita limitkan kepada RM50 sahaja. Jadi kita hanya kongsi RM50 saja bulan ni. Jadi RM20 itu, sebab dia RM70 kan, RM20 itu dibawa kepada bulan hadapan untuk kita kongsi sama-sama dengan perkongsian bulanan yang terkini. Begitu. Jadi maksima hanya RM50 setiap bulan. Okey, Cik Zulfaidri? Okey Cik Ben. Lepas tu adakah kadar sharer tu akan meningkat selepas kita umur 45? Okey, secara teknikal ni kita punya program guideline lepas umur 45 kita jangkakan kadar perkongsian itu meningkat berbanding 45 ke bawah. Sebab kita expect 46 dan ke atas risiko lebih tinggi. Maka kadar perkongsian ataupun nisbah itu menjadi lebih sedikit. So kalau anda baca dalam platform itu ia menjadi 1.4. For time being kita akan kira 1.4. Namun kalau ahli kita makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, nisbah itu kalau kita buat computation semula yang kita akan refer kepada kita punya actuarial company, mungkin nisbah tu kita kurangkan lagi. For time being sebab ahli belum cukup ramai, ia adalah 1.4. Kalau umur yang bawah 45 kongsi RM1, umur 46 dan ke atas kongsi RM1.40. Cuma kita jangkakan umur 46 ni masih lagi sedikit. Sebab mungkin ada 30-40 orang je yang akan menjadi umur 46 dalam masa yang terdekat. Majoriti 45 ke bawah still kongsi ratio RM1. Macam tu. Tapi dari masa ke semasa kita percaya dengan pertambahan referral kita, insya-Allah pertambahan ahli juga akan sejajar dengan peningkatan keahlian kita. Maka bila lebih ramai bila lebih ramai sharer ataupun lebih ramai ahli, nisbah tu mungkin akan menurunlah dari segi kos perkongsian itu. Ya, menjawabnya Cik Zuhairi? Zulfazli ya? Zulhairi. Terima kasih Cik Ben. Lepas tu Cik Ben, pada slide page yang ke-23, okey, nombor 1K, ketumbit bisul cover tapi kena ada refrigerator tak? Okey, saya pergi kepada detail Page platform. 23. Sekejap ya. Of course, kalau anda nak dapatkan guarantee letter, anda mesti datang ke klinik dahulu dan klinik yang akan refer kita. Of course, bila itu kita akan dapatkan guarantee letter lah. Barulah anda pergi dan anda tak perlu risau bayar bil. Anda of course pergi tengok bisul. Orang jarang terus pergi ke hospital ni. Orang pergi ke klinik dulu. Bila serius, doktor di klinik kata kena refer ke hospital. So, bila dekat hospital nanti, kalau kena buat minor surgery ataupun day care surgery, dan pihak hospital akan berhubung dengan pihak TPA.
Okay. Okey, Cik Ben. Makna kata kita kena ada referral letter dulu baru kita boleh pergi ke hospital lah untuk rawatan Ya, bisul betul. dan apa semua tu. Betul. Ya. Okey. Untuk pembedahan page yang ni juga, nombor 4, Cik Ben. Pembedahan Okey. rawatan kecederaan akibat kemalangan. Kalau Okey. tengok di sini dia cover untuk 10,000. Maksudnya kita emergency tak perlu referral letter. And then kita pergi ke hospital, maksimum dia cover 10,000. Ini untuk 90 hari yang pertama. 90 hari yang pertama. Sebab anda belum melepasi tempoh menunggu. Okey. 90 hari yang pertama. Sudah, Cik Ben. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, untuk yang promosi untuk bulan Ogos tu, yang RM240 yang kita bayar tu, Okey. macam saya baru masuk dalam seminggu lah, Cik Ben. Okey. Jadi saya tak dapat info pasal yang 240 ni. Jadi saya dah bayar untuk 100, adakah saya boleh join juga untuk yang 240 ni? Okey, yang itu awak kena hubungi customer service. Sebab technically awak dah menerima bayaran secara quarterly. Okey, saya tak boleh jawab benda ni sebab dia technical ni, bab ni. Boleh tak awak hubungi customer service untuk tanya, boleh tak awak nak tukar mode of payment ni daripada quarterly kepada annual sebab nak ambil kesempatan untuk diskaun pada bulan ini. Okey. Cik Ben, ya, soalan yang terakhir. Okey. Berkenaan tentang ejen. Okey, saya dah register untuk yang RM100 tu. Dan bukan yang RM500 lah. Boleh tak kalau saya nak beli banting? Okey, kalau anda nak banting dan boost, anda kena tambah apa? Anda nak beli banting saja maksudnya? Iya. Okey. Kalau anda nak beli banting saja, anda kena refer dengan Mr. Lego. Awak kenal Mr. Lego? Ya, okey. Right. So boleh hubungi kita punya head of marketing, sales marketing Lego, tanya dia berapakah kos hanya untuk banting saja. Okey. Saya rasa Mr. Lego ada dalam ni kot. Saya tak sure. Boleh, kalau ada number dia, anda boleh terus hubungi. Okey, Cik Ben. Alright. Okey, saya rasa itu je soalan saya. Yang lain semua dah terjawab. Terima kasih atas ilmu perkongsian malam ni, Cik Ben. Alright, anda boleh ajak rakan awak pula next week untuk dengar sama-sama kita. Okey, ada soalan lain daripada rakan-rakan kita? Tadi saya dah nak close dah, ada 2 tapi saya tak tahu, kita tak tahu lagi, saya tak tahu lagi input apa nama knowledge tentang WeKongsi ni. Jadi saya tak boleh nak close lagi. Dan prospek tu pun kata, saya beritahu dia malam ni saya ada kelas, dia kata tak apa, awak dengar dulu, besok awak cerita balik, dia kata. Alright. Minggu hadapan awak bawa pula dia orang ke sesi macam ni supaya dia lebih faham lagi. InsyaAllah. Sebab kita sentiasa buat ni dah berapa tahun dah, kita buat setahun lebih, kita buat sesi begini perkongsian dengan seluruh rakyat Malaysia percuma setiap Selasa jam 9 malam. Ajak dia. Okey, tadi Cik Ben kata kalau kita rekrut ejen, kita akan dapat reward RM50 untuk seorang. Okey, kalau prospek tapi tak ada lah. mesti dua. Kalau prospek sebagai apa? Sebagai ahli awak dapat komisen. Komisen dah. Okey, right. Komisen. Anda jual, anda dapat komisen, anda rekrut, anda dapat insentif. Okey, terima kasih Cik Ben, jelas. Sama Zuhairi. Okey, ada siapa lagi nak bertanya? Dipersilakan ataupun malu. Boleh type ya. Okey, kat sini ada orang malu ni. Okey, Zul Hazmi. Pemotongan akaun perkongsian akan berlaku 6 hari ke-60, tapi jika perkongsi kelamanan sebelum 60, boleh klaim RM10,000 sahaja jika dimasukkan ke hospital akibat kemalangan. So yang ni kita tak akan tolak daripada, kita akan bayar juga. Okay, kita akan tolak daripada akaun perkongsian, tetapi yang berkongsi itu yang dah melepasi 90 hari saja. Yang belum 90 hari dia tak kongsi lagi. Itu maksud dia. Manfaat anda dapat sebagai perkongsi, tetapi anda belum layak dipotong daripada akaun perkongsian lagi. Sebab akaun perkongsian mula tolak daripada bulan yang ke-90 bagi ahli-ahli yang aktif. Ahli aktif bermaksud dah melebihi 90 hari.
So, selain daripada perkongsian kos rawatan daripada akaun perkongsian juga akan sama-sama membayar bil apa ni khairat kematian. Kita bukan setakat kongsi kos perubatan, kita juga akan kongsi khairat kematian. Maknanya solidly 100% kita memang berkongsi sama-sama, kita donate, kita sedekah, kita derma. Kita derma. Jadi secara tak langsung setiap orang Islam yang menjadi ahli sebenarnya dapat pahala setiap bulan. Sebab keniatkan kita nak kongsi itu. Alright. Cuma kemalangan yang belum 90 hari dia belum kongsi lagi. Di kalangan yang belum lepas 90 hari. Sebab tu anda tengok dalam statement tadi, dalam poster tadi, ada 1,200 lebih sahaja yang berkongsi. Sebenarnya kita ada ahli lebih daripada 1,600. Hampir 400 orang tu belum melepasi 90 hari. Yang dah lebih 90 hari tu yang 1,200 lebih. Dan mission kita pada bulan ni, kita mesti break 2,000 orang pada tahun ni. 2,500 orang penghujung tahun ini. Dan kita perlukan bantuan anda untuk mewar-warkan, untuk merekrut, untuk menjadi ahli, supaya lebih ramai orang jadi ahli, lebih rendah kadar perkongsiannya. Cik Ben, ada satu lagi soalan. Ya, silakan. Seandainya kos rawatan tu terlalu tinggi, adakah WeKongsi mampu bertahan, Cik Ben? Okey, bertahan tidak bertahan dia sangat bergantung dengan bilangan ahli. Sebab syarikat kita kongsi Sdn Berhad tidak membayar apa-apa kos tuntutan. Yang bayar kos tuntutan adalah ahli. Okey, selagi ahli makin lama makin bertambah, jadi sustainability of this platform or this program akan ada. Sebab setiap bulan penambahan ahli itu tetap ada. Jadi katakanlah setiap bulan RM100, RM100, RM100 perkongsian. Okay? Dan sebenarnya yang berkongsi solidly di kalangan ahli. Sebab itu kita tak nak orang-orang yang sakit menjadi komuniti kita. Sebab kalau orang sakit masuk komuniti kita, anda akan berkongsi lebih. Syarikat kita kongsi tak bayar bil rawatan 1 sen pun. Dia hanya penyedia platform. So operation cost dia adalah penyedia platform. So dia tak bayar. Okey, jadi selagi pertambahan ahli itu berlaku, saya sangat yakin bahawa platform ini akan bertahan lama. Saya sangat yakin. Terima kasih, Cik Ben. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Setakat ni tak ada lagi dah dalam WeChat ni, chat room. Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya assume tuan-tuan dan puan-puan jelas hasil daripada penerangan saya hampir sejam 10 minit ini. Moga-moga sesi pada malam ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi sebab sudi bersama kita. Moga ia menjadi satu platform yang memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan ragu, jangan bimbang. Anda yang belum daftar, minta referral link daripada referral anda untuk mendaftar menjadi ahli. Dan pada minggu hadapan, mungkin ada rakan-rakan nak tahu lebih. Kongsi link, linknya dan passwordnya yang sama untuk mereka memahami apakah itu platform WeKongsi ini. Saya bagi pihak Cipta Kongsi Sdn Berhad mengucapkan jutaan terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Ben. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Cik Ben. Alright. Bye.